Zafrul, macam mana kamu tanda tangan perjanjian 1 trilion ini? Kamu baca agreement pun kamu tak faham, Zafrul. La ilaha illallah. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Yang dipetik ialah klausa 5.1. Apa kandungan klausa 5.1 ni? Ya, dia cuma petik ayat pertama dan sebahagian ayat kedua. Dan kononnya kalau US kenakan sekatan kepada mana-mana negara, Malaysia ni automatik kena ikut. Jom kita baca sama-sama klausa ini. Saya ulang frasa terakhir, to address a shared economic or national security concern. Apa maksudnya? Maksudnya, sekatan ini perlu untuk menangani isu keselamatan negara dan ekonomi bersama. Ya. Kata kunci di sini, bersama. Maksudnya, kalau isu tersebut hanya memberi kesan kepada keselamatan negara dan ekonomi Amerika Syarikat tetapi tidak memberi impak kepada keselamatan negara dan ekonomi Malaysia, kita tak perlu pertimbangkan. Zafrul, patutlah kita punya perjanjian trade agreement dengan Amerika ni ke laut. Kamu baca agreement pun tak faham, Zafrul. Saya baru tengok kamu punya video semalam berkenaan dengan artikel 51 complementary action ini. Baca dekat sini, tuan-tuan. If the United States imposes a custom duty, quota, prohibition, fee charge or other imposed restriction on a good or service of a third country and consider that such measure relevant to protecting the economic or national security of the United States intend to notify such measure to Malaysia for the purpose of economic and national security alignment. Upon receiving such notification from the United States, Malaysia shall adopt or maintain a measure with equivalent restriction effect as measure adopted by the United States or agree to timeline for implementation that is acceptable to both parties to address a shared economic or national security concern, guided by principle of goodwill and a shared commitment to enhancing bilateral relations between the United States and Malaysia. Kamu nombor satu, kamu cakap yang ahli politik komen pasal ini, ahli politik PN siapa dah tu? Kan, kamu kata pada ni dia tak baca habis kononnya. Kamu lepas tu kamu cakap dekat situ ada perkataan to address a shared economic or national security concern. So kamu kata bersama itu. So maksudnya apa kamu nak cakap ini? Kalau Amerika impose some restriction kepada negara ketiga, lepas itu interpretasi kamu kalau kita tak share dia punya concern ini, so kita tak payah layan benda ini. Itu interpretasi kamu. Itu bukannya apa yang dimaksudkan dalam perenggan ini, Zafrul. Perenggan ini, artikel ini maksudnya begini. Kalau Amerika impose restriction kepada negara ketiga, katakanlah negara China ke something, dia akan bagi tahu kita. Dia akan notify kita dan kita kena ikut. Lepas tu kita kena address concern dia ni secara bersama. Kamu tahu tak? Sebab ayat last yang kamu tak baca habis, kamu yang tak baca habis, ada cakap, guided by principles of goodwill and a shared commitment to enhancing bilateral relation between the United States and Malaysia to address a shared economic and national security concern ni. Maksudnya apa? Kamu sama-sama dengan Amerika, kena address benda ni bersama. Maksud keseluruhan perenggan ini, sampailah ayat terakhir yang kamu tak baca itu, maksudnya masalah dia menjadi masalah kita dan dia bersama. Dan kita kena address bersama masalah dia ini. Sebab berdasarkan kepada prinsipal untuk enhance kita punya bilateral relation. Kita punya apa orang kata relationship dengan Amerika lah. So kalau kamu tak agree, maksudnya kamu tak be guided by the principle of goodwill and shared commitment ini. Kamu tak ada komitmen lah. So sekarang keseluruhan perenggan ini maksudnya bukan dia cakap macam kamu faham itu. Maksudnya kita tak payah buat lah kalau kita ingat ini bukan masalah kita. Dia kena masalah bersama je. Maksud ayat ini bukan begitu, Zafrul. Maksud perenggan ini, masalah dia menjadi masalah kita dan dia bersama dan kita kena address bersama dengan dia, guided by this principle. Sebab itulah kita punya trade agreement ni jadi merepek macam ini. Kamu baca perenggan pun kamu tak faham. Interpretasi kamu kesalah. Mungkin ada orang nasihat kamu, tapi kamu tak nak dengar ke apa ni, Zafrul? Contohnya, katakanlah kita nak bekerjasama dengan satu negara berkenaan REE. Dia nak melombong kat sini, lepas tu nak share teknologi dia berkenaan RE, refining dan sebagainya. Tapi Amerika tak bersetuju. Dia pun impose restriction kepada negara itu. Lepas itu, dia bagi tahu kita,
Kita kena ikut Amerika ni sebab kita ada trade agreement untuk enhance bilateral relationship kita dengan Amerika. Bukannya kita kata, oh itu bukan masalah aku lah. Kau buat sendirilah. Lepas tu kau boleh say no kepada Amerika ni. Dia kuasa besar, kamu dah sign. So interpretasi kamu yang bodoh ini ke yang akan diambil ataupun interpretasi dia. Dia kalau kamu tengok perjanjian, contoh macam perjanjian NATO tau. Perjanjian NATO, satu attack kepada satu negara member itu menjadi masalah dia bersama. So dia bersama-sama. Walaupun orang ada satu negara lain, attack negara lain dalam member NATO, kalau tak ada kena-mengena dengan kamu, tapi ia menjadi masalah kamu bersama. Shared issue, shared concern. Kamu tahu tak? Bukannya, kita dah sign ini, lepas tu negara itu yang jauh daripada kita kena serang, walaupun kita member NATO ni, itu masalah dia lah, bukan masalah kita bersama. Bukan macam itu. Maksud itu, samalah macam ini. Kalau orang tu kena serang, dia menjadi masalah bersama. Ataupun kalau ada concern bersama, ya walaupun kamu tak ada kena-mengena dengan kamu, sebab kamu dah sign ini, it becomes your shared, so you have to address it together, bersama. Kamu faham tak? So dalam ini pun, ia membawa maksud begitu. Bacalah keseluruhan perenggan ini. Maksudnya masalah dia menjadi masalah kita dan dia bersama. So kita kena address bersama. Lepas tu kita pula kena jadi macai dia pula. Kamu ni fikir ke tidak benda ini? Macam mana kamu sign? Baca perenggan ini pun kamu tak faham, Zafrul. Kalau United States impose custom duty, masalah dia menjadi masalah kita. Tapi kalau kita ada masalah yang sama, kita nak impose kepada third party, dia tak ada tulis masalah kita menjadi masalah dia. Perenggan ini maksudnya masalah dia menjadi masalah kita bersama. Bukannya masalah kita pula, kalau kita ada masalah dengan third country, dia menjadi masalah dia pula. Kamu bacalah betul-betul. Zafrul, macam manalah kau ni jadi menteri, jadi CEO bank apa semua. Benda macam ni simple pun kau tak faham. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.